Anugerah ini diteruskan oleh ikon kelima. Anugerah ini merupakan satu pengiktirafan istimewa kepada seorang murid yang sangat menonjol dalam bidang kokurikulum, kepimpinan serta memperlihatkan daya usaha yang konsisten dalam setiap tanggungjawab yang dipikul. Beliau merupakan atlet yang sentiasa mengharumkan nama sekolah melalui penyertaan dan kejayaan dalam pelbagai kejohanan di peringkat daerah dan negeri. Tidak hairanlah dengan pencapaian cemerlang itu, beliau telah dinobatkan sebagai olahragawan kejohanan sukan Sekolah Kebangsaan Taman Semarak sesi 2025. Kecekalan dan ketabahannya menjalani latihan menjadikan beliau pencabar yang sentiasa digeruni dalam setiap pertandingan yang disertai. Lebih membanggakan, beliau telah mewakili sekolah dalam kejohanan badminton MSSD Seremban 1 tahun 2025 di samping terpilih sebagai pemain mewakili daerah Seremban dalam acara bola tampar MSSN 2025. Kemuncak kepada kejemerlangannya, beliau turut diberi kepercayaan mewakili Negeri Sembilan ke pertandingan bola tampar MSSN peringkat kebangsaan, sekaligus mengangkat nama sekolah ke pesada yang lebih membanggakan. Dengan segala pencapaian hebat ini, majlis dengan penuh penghormatan mengumumkan Muhammad Nias Arman bin Muhammad Nazman dari tahun 6 Parabit sebagai penerima anugerah Tokoh Dinamik 2025 dipersilakan. Pihak majlis mempersilakan bapa beliau naik ke pentas untuk bersama-sama menerima